Alright, Assalamualaikum. Salam hormat. Selamat kembali ke another episode of Scuba Syndicate. Tak ready lah, tak ready. Ya, tak nervous. Akan nervous lagi. Bersama saya Rod, Han, Haikal, Haikal, and hari ni kita ada another special guest. Kali ni Abang Jipang pula. Kenapa kita dah ajak Abang Jipang? Actually aku sebenarnya tadi aku nak bincang benda ni, tapi aku rasa kita bincang kat podcast lah. Buat apa kita nak bincang tadi kan? Betul lah. Okay. Benda ni korang tak expect pun. Macam aku tak tahu itu, je pun. masa kita sembang pasal all this topic, apa kita nak sembang dekat Scuba Syndicate. Lepas tu when this episode berapa? Episode 4, 5 Fifth. Okay, whatever episode 5 lah. Episode 5. Then kita cakap pasal videographer. Lepas tu sekejap lagi nama Jipang timbul lah. So aku dalam hati, kenapa tak ajak yang ni? Kenapa tak ajak yang tu? Yang mana aku kenal. Whereby Abang Jipang aku tak kenal before this. Ni first time kita jumpa Abang, betul eh? Betul. First time kita jumpa. So aku macam Kesian. okay. Kesian. Tak, menarik perhatian. Kenapa dinosaur kenapa dinosaur tengok kata. Kenapa dinosaur dia propose untuk ajak Abang Jipang. Kita bagi dinosaur bang sebab dia paling tua. Dia paling tua. Lepas tu lepas tu disclaimer. Sekarang ni bukan aku paling tua kat sini tau. Okay, sure. So anyway, so then baru tahu hari ni Abang Jipang yang menang dulu underwater videography kategori untuk Sultan Mizan underwater competition underwater. Last year kan? Last year. So macam this guy baru macam tadi baru tadi dia this guy so, itulah cerita dia. So probably bang, you know what, saya pun tak kenal abang. Takkan Bawa kenal tadi, dia kutuk aku tadi, kata aku orang lama sebab aku guna perkataan injas. Betul lah. Orang yang kategori dinosaur je guna perkataan ingest lah, grab lah kan. Betul. Anyway bang, boleh kenalkan diri sikit. Abang dah berapa lama dive, dah berapa lama buat underwater videography, apa pengalaman yang paling best abang ingat pasal, dan kenapa probably abang jadi underwater videographer or not underwater videographer? Yeah. To make it simple, aku join diving ni sebenarnya bukan aku nak dive pun. Okay. Kena scam. Kena paksa. Kena paksa. Tak ada, kena paksa. Seriously. Siapa kena scam tu? Siapa yang Siapa yang scam? scam? Masa tu aku dengan Ipin, kalau kau ingat. Ipin. Arifin Aris. Okay, aku selalu dengan Ipin. Aku buat topside fotografi lah masa tu. Okay. Lepas tu ada event dengan Kak Jam. Kejamaran okay. Malaysia. Korang Malaysia kan. So aku pergi kat sana as a topside photographer lah. Tu sampai sana Kak Jam nampak aku. Sana tu mana tu? Bidong. Masa tu memang excited lah, nampak air biru pun macam wah, best kan. Sampai sana lepas tu dia tanya, kau ada lesen tak? Cakap tak ada. Alamak, pergi Pulau Bidong tak ada lesen? Di Kak Jam ni boleh tahan jugalah kan. Lu tahulah dia kan. Tapi dia bukan pelarian pun. Sebaik bukan pelarian. So dia suruh aku letak, put your camera aside, go and take out your license. Lepas tu aku pun mula cuak juga sebab aku tak boleh berenang. Sekarang boleh berenang? Boleh. Slow dia. Yelah because of these two lah. Ipin dengan Kak Jam dan aku dapat explore. Dia suruh kau ambil lesen tu, dia tak suruh buat discover dulu ke? Tak ada. Try terus main-main ambil lesen. Tak aktiviti ada. yang lain Kau dulu letak ke? kamera kau dekat tepi tu, kau pergi ambil lesen. Aku cakap aku tak nak, malu Melayu kan. Tak apa lah. dalam hati free dia. Bila cakap nampak macam malu, tapi sebenarnya takut siul. Mampu aku masuk dalam tu, aku lemas kan. Tiba-tiba Tapi sebabkan jantan kena tunjuk. yelah, Ego kan. Dia nak kontrol. Yang perempuan offer pula tu kan. Sebab Takkan ada macho tuai je pasal muka. kau pun terkejut. Tapi takut weh. Apa Memang yang kau serius takut sebenarnya? Kau takut air ke? Kau takut haiwan tu ke? Kau takut situation condition tu? Semua aku takut masa tu. Aku tak fikir haiwan pun benda. Aku tahu aku masuk air, aku mungkin mati je kot. Lemas weh. Kan? But luckily lah. Agak-agak tahun bila tu? Jangan cakap tahun dinosaur. Aku tak ingat lah weh. Maybe
late 2000 kot. Late 2000. 2000 lebih kurang macam tu lah. Okay, back to Rod punya soalan ni kan. Kau daripada kau open water tu, berapa lama transition period kau untuk buat tu video ataupun fotografi underwater ni? Ke straight away? Okay, ini cerita kelakar. Sebab before aku explore diving, aku dah memang photographer. Aku buat event, buat portrait, and even aku pun buat documentary film juga. Oh, Okay. Okay, so masa tu rasa bila ada kamera, kau dah boleh shoot. Okay. Yes, maybe 1 or 2 years after that aku pun ambil kamera lah. Aku ambil kamera, lepas tu aku beli lah kamera second hand kan. Dengan perasaan yang aku boleh ambil gambar cun kan. Sampai-sampai gambar haram. Tiba-tiba lain. Tetapi ego. Lelaki kena ada ego kan. Tak nak bagi tahu kat orang. Senyap Aku bawa kamera, aku beli masa tu Nikon D80 dengan Aquatica punya housing. Comel gila, dompot baik punya 8 kan. Besar Aku rasa aku jantan paling macho lah. Tapi orang tak tahu, gambar semua tak jadi je. Tak, aku boleh bayang dia jalan tu kan, dia dah beg dada sikit kan. Kau bawa bawa dua tangan ke sebelah? Sebelah macho. Kan Dah lah biasa benda tu berat gila babi. kena maintain, balance semua kena maintain macam tu kan. Tapi orang tak tahu. Lepas tu gambar peram. Memang berani kau tunjuk. Yang ni bukan abang janji abang delete. Sebab balik habis tu kan, adalah orang tanya kan, gambar okey tak? Aku terus okey. Lama juga until aku tanya orang lain kan. Dia boleh tanya lah gambar okey tak okey. Kalau kita orang cakap buat ni tengok gambar. Tak ada lah. Dia kalau orang tanya a new diver with no photography background, kalau dia mengaku is okay. Tapi macam aku, Ada background land punya fotografi. Ada repo lah kira. kan kau dah, you're on the field basically, kau dah familiar dengan kamera. Orang tanya, besar kemaluan weh. Bayangkan kan, lu dah memang shoot. Lepas tu orang tahu besok, lu nak try underwater, orang mesti nak tengok gambar. Besar weh, besar. Ya, lepas tu gambar tak jadi pula Gila. Lama juga. Lepas tu baru aku check dengan Madi. Okay. Ismadi Ismail. Ismail Raja Laut kan. Oh. Jumpa dia, bagi tahu kat dia lah aku punya problem apa benda semua. Lepas tu dia cakap macam kena sepak agak lah masa tu. Dia masa tu ambil gambar bukan video lagi kan. Masa tu ambil gambar. Dia cakap apa kau tahu? Aku dah agak dah, bila kau beli kamera SLR ni kau pakai, most likely akan buat kau jadi frust. So aku pelik juga kenapa aku tak ambil compact kan. Tapi yelah, ego tu kan. Ya, the very least ambil prosumer dulu kan. Aku sebenarnya tahan daripada tadi nak tanya kan. Aku ada satu soalan. Time tu filem ke digital? Kau tanya Ustaz, kau nampak macam dia dinosaur. Anyway. Serius, kau pakai filem ke digital? Kita side track sikit. Instead of cakap pasal diving, cerita pasal filming. Okay. Aku start dengan digital punya era. Zaman aku di 70S tu kira dah power lah masa tu kan. Okay. Dapat job, job after job, dapat banyak job. Kau rasa macam, dah hebat dah ni kan. Aku dah boleh sapu lah selagi job yang ada kan. Sampailah satu hari tu aku dapat satu assignment. Aku dah siap that job, bagi present gambar. Lepas tu klien datang balik bagi gambar kau sampah weh. Alamak. Besar kemaluan sekali lagi weh. Kau dah at that level to which kau dah mix around dengan photographer. And then suddenly klien datang bagi tahu gambar kau macam sampah. Banana Tapi lah kau jawab. in reality sampah ke tidak sebenarnya? Tu bagi aku tak. Bagi klien tu sampah. So jadi puas lah kau nak cari mana sampah ni kan. That is when aku start refer tu kawan-kawan yang ada. Lepas tu diorang bagi, aku bersyukur lah, alhamdulillah lah, kawan-kawan boleh bagi sincere comment Basically ambil gambar,
Kau ambil gambar mana pun, kau petik gambar jadi je. Kan? Tapi bila when it comes to the art of photography, the art of seeing, Tapi perception juga, people's perception kan, different folk, different strokes lah. And then different orang lah. Macam contoh orang lain dia ada dia punya kriteria dan masing-masing kan, betul tak? Yep, masing-masing ada preference masing-masing. Tapi bagi aku that is dia memalukan, tapi juga it's a good turning point lah. It's a good turning point because bila aku borak dengan kawan-kawan, dia cakap kau kena train diri kau to get a good shot. So that is when I ditch my camera. Aku langsung tak ambil job dan I start shoot pakai filem. Cool. Oh. Shoot pakai filem Aku step back. Aku shoot pakai filem. So that is when aku belajar to become a person with a photographer lah. I mean a person with a camera. That time is what? Colour ke, black and white ke, atau kau just mix, just go with the flow? Aku start dengan black and white. Black and white first lah, standard training. Basic lah, the basic Start of from A lah. basic of photography lah. Kau Black nak and white all lah, the easy three to tones, balance over benda. white apa ni white, grey, shadow kan. Belajar balik lah. And then aku start. Sebab apa, bila kau pakai digital camera, kau bedal je Bat. Kau shoot habis kuat pun kau rasa tak handsome gambar tu, kau delete je kan. Tapi with analog kau tak ada choice bro. Kau kena decide whether this is a good shot or it is a good take. Kau tak ada, kau tak ambil. So dah develop baru tahu lah besar ke tak kemaluan. Oh god damn. Tapi the process is nice because aku belajar balik macam mana nak develop, macam mana nak agitate. You know how to get a contrast. Kalau kau sekarang ni kita contrast kita by just click of a button ni, you call it increase contrast kan. Kau nak burn ke, kau nak dodge, kau boleh just click of a button. Tapi But I think now not even that. Kau just shoot, just masuk AI or something, apps saja kan, kau tak buat apa-apa, upload. very true, but somehow the human touch, we still need the human touch lah. Aku pun dah explore kat AI ni, menarik juga, memudahkan. Tapi kalau kau bodoh lah. Oh okay. Means the idea kan, macam mana dia datang kan. So that's how aku develop aku punya skill in photography itself. Go back, stop shooting, start into film processing sampai aku faham how to get the tone. Okay, right. Lepas tu baru aku start balik. So that's that point of time of your life. Yes. Right? So yang back dengan Madi tu pula. So berapa lama tu kau nak repair balik sampai kau boleh selevel dapat award tu? Ui, Madi ni dia hebat weh. Tak ada, Madi orang-orang yang hebat. Seriously, because satu yang aku admire dengan Madi is that he may not be a good teacher. Okay, but when you ask anything from him kan, he always have an answer. Oh, okay. For whatever reason kau ada problem dengan kamera kau, kenapa gambar aku macam ni kan. Basically, he just give you the way out lah. That means kita kena panggil Madi juga apa ni. Kena panggil Madi. sebab apa tau, Madi pun sifu aku juga. Tapi tu lah, jumpa dia ni, dia very humble tau. Dia, kau tak expect kan? Aku humble sebab gigi tak ada. Aku terpaksa humble. Gigi tu besar bang. Kau gigit regulator kuat sangat ke first time tu? Kau takut ke apa? Mouthpiece. Aku ni boleh tahan nak bertanya ni. Aku simpan ni satu soalan ni. Bang, Benda. filem macam mana white balance? White balance Balance Macam mana buat white balance? Kalau aku shoot black and white, aku tak risau pasal white balance lah. Okay, Kau pakai obvious. colour. Kalau pakai colour, then kau kena tahu what type of film yang kau guna. Because every film kan ada karakter dia. So kalau kau guna Fuji, kau tahu dia punya bluish dekat mana. Kau guna Kodak, mana dia punya orange kan. Tu technical lah. Technical. Sikit lah, tak payah cerita ni. Pening nanti kan. At least dia pakai film atas darat kau tu. Zaman-zaman orang shoot film underwater kan. Kau shoot. Balik tengok cakap, lah film atas meja shoot. Basically Madi is the best person lah. Seriously, Madi yang ajar aku macam-macam lah. Basically pasal lampu, everything, even light orientation. First time aku beli strobe,
Kan aku rasa macam okay, aku dah upgrade sikit. Demi aku boleh ambil lah. Aku dah rasa kalau boleh ambil gambar. Sebab masa dulu tu aku tak ada strobe, gambar tak jadi. So this time ada strobe, so aku cuba. Masa tu dengan Madi lah. Tapi aku pun biasalah, ego tu ada sikit lagi kan. Tak tanya. Assuming yang macam mana aku shoot dekat darat, aku apply kat dalam air. Haram. Satu pun tak jadi. Tak, Sebadi mistal dia kan diam, nak dibiar je kan. Lepas tu besar kemaluan sekali lagi. Sebab apa, bila dengan Madi dia tanya, mana gambar? Kan, so, kau dah cakap aku nak belajar dengan kau kan. Tu bila kau shoot tu, mana gambar? Kau nak sorok ke? Tak boleh buat apa lah. Kau tak boleh buat apa? Kau tunjuk, aku cakap je problem aku benda semua. Kan? Lepas tu dia cakap, I think by just looking at the photo, dia boleh tahu kau punya stroke orientation tak betul. So that is when aku realise yang sebenarnya kepada orang-orang yang pernah shoot dekat darat, kalau kau rasa kau ada kamera terus masuk dalam air kau boleh shoot, kau fikirlah dulu. You're wrong lah kan. Kau silap lah. It's not Kau wrong, silap it's lah not wrong. Tapi kau kena relearn. Kau kena unlearn dan relearn balik. Because it's totally different gameplay. Because kau dah kena belajar the colour science. Kan, because every depth kita tu kan colour semua berubah, white balance kau semua berubah. Lepas tu water density. Kan, berapa jauh light kau boleh travel, ataupun berapa lumen kau ada. Tak semestinya kau ada 40,000 lumen. Kalau kau nak shoot video, gambar kau boleh sampai kat ujung tingkap tepi sana. Yep. Kan, these are the things yang aku rasa orang yang selalu shoot di darat tak tahu apa yang berlaku dalam air. Diorang dah tahu gambar lawa saja. Asal tengah-tengah apa? Tak, kagum. Aku pula rasa kebersamaan. Aku pun rasa macam besar kemaluan ni macam kelas untuk aku je ni. Tak, sebab sekarang ni aku terkejut tu sebab dia start dengan kamera digital, tiba downgrade serious? ke filem. Tapi ke filem tu bukannya downgrade, that means dia belajar balik daripada bawah. Tu yang macam tak semua orang boleh buat sebenarnya benda tu. Sebab dia dah spend dekat digital, tiba kenapa aku nak buat ke filem balik kan. Tapi dia punya teori kata aku belajar dari sini, that means aku boleh catch better moment dekat digital. Betul? Lebih kurang macam tu lah. Sebab aku tak ada choice. Masa tu kerja pun tak ada kan. So aku start as a photographer. Aku rasa masa tu aku jadi photographer, aku ingat aku boleh jadi wedding photographer, boleh cek duit. Mula-mula tu boleh lah, bila dah kena maki macam tu kan. Because after a while, my journey in photography, instead of just giving photos, kau dah start to give moments klien kau kan. So then only kau realise kalau orang tu bayar kau walaupun RM500 tapi kau bagi dia sampah, rugi lah. Because dia invest for you to record that moment, tapi kau bagi dia macam haramnya gambar kan. So, because basically photographer sebenarnya kau ni bukannya capture picture, gambar. Kau capture moment and you telling stories kan. Kau storyteller. So kalau kau story kau cacah merbah, habis lah. That is Especially wedding photography kan. Yep. Belum underwater wedding photography. Underwater wedding Rasa Rod pernah ambil kot tu. Tak pernah, belum lagi. Tak pernah Susah tu juga. Pasal dia bukannya pakai scuba kan. Dia not on scuba. Itulah dia kena tahan nafas kan. Either that or the set kat belakang. Lepas tu dah jadi contradicting issue dah tu. Ya tu. Seperti you need a set of crew kan. Lagi apa-apa jadi kan. Pernah buat underwater photography? Wedding. Tak. When kita cakap pasal direction, posing lah. Posing kalau kat darat kita panggil posing. Dalam air, macam mana kau nak direct orang tu, bagi tahu kau masuk air kat sini, sampai kat sini, kau stay for a while. Kau ingat dia boleh ingat ke? Betul. Kita sembang macam-macam sebelum masuk air kan. Lagi kau masuk air kau buat macam ni. Masuk air kita suruh benda. Maybe a pro lah, a pro professional yang betul-betul boleh free dive, yang comfortable gila-gila dalam air. Mungkin dia boleh ambil that few months to think, aku sampai sini aku kena stop, aku kena gelak, lepas tu baru aku belah. Tapi kau kena faham satu pasal free diving ni.
Aku tak tahu lah requirement prerequisite dia macam mana kan. But I've met freediver yang tak boleh berenang. Macam mana kau ambil free diving? Aku pun tak faham. Ada ke? Ada. Ha. How? Dia tak tahu berenang. Lepas tu dia kadang-kadang yang jumpa tu, even dia scuba diving, dia punya nafas pun tak panjang. Maksudnya breathing dia pun tak betul lah. That means air consumption dia cepat habis. Tiba dah masuk free diving. So from your perspective point of view, kau fotografer, kau nak shoot free diver ni, dia dah tak comfortable, memang shot kau hancur lah. Obviously lah, memang susah nak dapat because macam itu hari aku, Madi dengan Arif, kami dapat assignment untuk buat shoot untuk feature film untuk KRU. Scene dia very simple. Imam Manan konon-konon atas boat jatuh, tu scene Imam Manan lemas. Lepas tu siapa ni siapa nama director tu, Zul Huzaimi kot. Okay, dia datang rescue lah kan. Benda macam tu. Apa aku cakap tadi ya? Shoot KRU tu. Shoot pasal apa? Pasal apa? Aku tak tahu. Pasal apa tu? Pasal direction. Okay. Kita dah brief lah. Before kita shoot, kita dah brief, director dah brief what type of shot dia nak. Okay. So kami turun, dah tahulah mana nak turun. Lepas tu kita dah set. Dia nampak diver dia dekat bawah, kamera dekat bawah. Dia masuk. Okay, the thing is that whether can the actor jump to the right spot. Dan berapa second dia ada. Dan kau pun nak kena jaga aktor juga kan. Even though he is a good swimmer, tapi kau still kena ambil that precaution yang anything could happen to him kan. So it's a bit of a challenge bagi aku. Because as a videographer, kita kalau kata darat ni kita salah, kau boleh cut, boleh retake kan. Tapi kalau dalam air kau buat 5 kali, aku rasa lunyai pelakon tu. Same thing like macam ada sekali lah lepak yang member kita yang dia tengah shoot filem apa benda yang lama, dia kena selam dekat Tasik Raban. Daripada pukul 1 habis dia shot scene dia berapa dalam berapa second je, 15 second, 10 second. Habis pukul 6. Lama. Macam aku lah. Macam aku nasib baik mungkin sebab Zul Huzaimi himself is a diver. Okay, and I think he knows kan. And then of course we've got a very good actor who is very comfortable underwater, Imam Manan. And bila kami shoot tu, tengok dia punya, yelah, dia buat, bagi tahulah kau lemas kan, kau struggle nak surface kan. Dia effortless lah dia buat. Memang cun gila. Tapi back to the thing is that how do you communicate and to get the right shot on the very first time, or maybe kau nak avoid a retake banyak-banyak kan. Benda tu sebenarnya a bit of the challenge lah. Tapi bila underwater ni, kalau katakan pernah tak yang tengah shoot lepas tu kena retake? Untuk manusia kurang lah. Untuk manusia kurang Untuk yang sendiri punya kalau untuk sendiri tu aku rasa selalu kot. Sebab kadang-kadang kau tak puas hati, kadang-kadang kau punya mistake. Kan? Sebab ada pernah sebab yang tahu ada bahasa Pulau Lang Tengah. Yang turunkan kapal terbang dekat Pulau Lang Tengah tu kan. Dengar Jipang apa pun terlibat sama lah. Ya, aku, Arif, Madi. Yalah, aku, Arif dengan Madi. Itu massive. Massive That means berapa lama dalam air? Lepas tu daripada awal ke? Daripada sebelum turun ke? Ataupun just bila benda tu kat bawah? Tak, kami shoot daripada deployment lagi. Daripada deployment. That means masa aircraft tu atas top shot batch, underwater. Basically kami buat underwater saja. Okay. So as they lift the aircraft daripada batch kan. So daripada along the process lah sampai dia submerge lah, sampai dia actually mount everything lah. Itu kalau macam tu one shot je lah. That means tak boleh retake lah. That means kau naikkan crane balik boleh? Itu okay. Itu pening, memang lah. Aku rasa kontraktor pun tak mampu nak bayar batch lagi. But the challenge is that masa tu safety. Selagi aircraft tu tak turun, selagi dia dekat lam, on the lam itself nak turun tu,
just imagine lah kalau lam tu putus kan. Lepas tu dengan aircraft yang tu dah berat gila. kan, lepas tu dengan dia kepak lagi kan, I think it could just sway anywhere kan. So kau kena jaga kau punya distance lah. Tapi ada juga orang yang lupa diri dalam tu masa shoot tu. Ada juga orang yang mamat dekat-dekat kan. Tak apa lah, kalau kau nak meninggal, kau meninggal sorang-sorang lah kan. Mana apa dia eager nak ambil video. Aku rasa dia bukan eager nak ambil video. Aku rasa sebab kamera dia pakai kamera compact kan. So dia punya wide angle tu tak besar. Aku tak tahulah apa dia buat, tapi dia dekat lah. Basically macam boleh meninggal lah kot. Kalau if anything happen. Sebab aku dulu pernah kerja construction. Aku pernah tengok tiang piling tu, masa dia crane angkat, dia putus. Tak kena orang. Hampir-hampir lah. Hampir-hampir lah. Tapi bila dia putus tu, dia bukan jatuh, dia swing. Betul? Anything that with load, kalau dia putus, dia akan swing. So siapa yang dekat-dekat situ, within that perimeter yang nasib tak baik, kena. Tu yang cakap tak nak meninggal tu. Ini bukan cerita pasal besar kemaluan lagi lah. Kan? Ya tu. Kau nak meninggal ke tak, itu je lah. Itu Sadaqallahul Azim tu apa? Tapi the whole process kejap je kot. Aku pun tak ingat lah, 1 hari ke 2 hari kot. 1 hari 2 hari lama juga tu Tak proses. ingat juga. Sebab dia ada 2 aircraft kan. Ada 2 aircraft. Dia deploy ada 2 aircraft. Lepas tu dah sampai tu. Bila dah sampai tu, dia nak mount dekat dia punya footing. Kan? Dah mount footing, lepas tu dia ikat lagi. Dia dekat mana? Beachfront punya side tu lah. Yep. Dia dekat 14 meter. Kat depth 14 meter kat depan tu. Okay, alright. Dia tak sampai dekat, dia dekat-dekat, belum sampai rack tu lagi lah. Tak, jauh-jauh. Dia betul-betul lepas lang tengah kan ada satu macam sort of platform kita tengah tu kan. Just slightly Lepas platform je. Aku tak tahu berapa meter, maybe 20-30 meters ahead kot. Okay bang, tadi kita dah sembang pasal guna filem, guna digital camera, abang pergi balik digital filem, lepas tu sebab nak belajar balik and what not. Kalau cakap pasal shooting foto or video, apa boleh cerita tak your experience, the most challenging experience ambil foto ataupun video kat mana? Most challenging basically most of the assignment sebenarnya a bit challenging because bila kau ada client ni kan, kau nak meet dia punya expectation tu, I think it's a bit worrying lah. Tapi yang most challenging is that when you get air macam gampang. Orang suruh kau shoot, kau kata Tioman lawa, turun-turun vis 3 meter. Masak weh. Lepas tu dia minta wide angle. Yang Demi pernah kena itu. Pernah. dia vis macam Haram J ni tak payah ambil gambar. Kita diving biasa pun dah rasa lain macam. Sebab kadang-kadang dia orang kata, last week okay macam tu lah. Itu selalu kot. Kadang-kadang kau ada dispute dengan klien kan. Dia kata dia dah set date time ni macam ni kan. Ni lawa, date ni lawa. Date ni lawa. Kau turun-turun. Air berhingus. Biasa kalau aku kena macam tu, kejap je. Hello God. That means bila dah berada dalam air tu, rasa nak bergaduh dengan kamera ke nak bergaduh dengan orang atas? Aku rasa macam nak humban je kamera. So, okay, korang semua mesti dah pernah dive throughout Malaysia kan. Okay. Kalau aku tanya korang lah, dekat laut mana yang banyak hingus dalam air? Laut mana banyak hingus? Kolam Shah Alam. Laut. Laut lah dia. Hingus? Hans buat. Tioman? Tioman dengan Johor lah. Tioman Johor. Kenapa? Aku tak tahu. Aku rasa dia punya sediment lah. Sediment dia. Dia macam banyak-banyak lendir tu. Banyak lendir. Kan, kau nak shoot, kau kena kibas si fan tu dulu. Tapi tu kau cakap hingus, cakap macam mana kau tahu hingus? Kau pegang apa? Tak ada weh. Dia banyak weh. Terbang-terbang depan kau. Macam mana kau nak shoot? Kalau makro kau lepas lagi. Kalau wide angle nak kena jauh kan. Takkan nak kebas dulu. Dia bounce. Lepas tu kau punya number of shots. Kadang-kadang customer dia minta, aku nak satu hari kau bagi aku 100 shots lah katakan. Tapi air gampang macam tu.
Kan kau nak shoot si fan tu semua putih je. Kau kena kibas si fan tu baru kau nampak Ada colour. rain sebenarnya. So kau bayangkan the moment kau kibas si fan tu berapa lama kau nak tunggu air tu settle. Lama. So kalau kau dapat all 3 dives macam tu, kau agak berapa shot kau boleh bagi kat klien kau. Macam tu berhari-hari lah kena diving kat situ je. Tapi klien kata 3 hari je. Masak. So biasa jawapan kau macam mana? Aku cakap Tak je lah, klien. air macam gampang. Kan? Tapi some clients, diorang pun memang diver. Diorang pun tahu. So, diorang faham. So situation macam tu lah. Kau dapat ke tak dapat bayar? Yang tu lagi seram tu. Payment. Aku pernah ada satu insiden dekat Langkawi. It was long time ago. Dia nak kami shoot tukun. Langkawi pun bis gampang je. Okey. Ini Hijau. ini bukan payah bro. Ini bukan payah. Ini dekat dengan Pulau Cepu. Pulau Cepu. Dia bagi koordinat tengok. Lepas tu dia punya koordinat tu dekat dengan land lah. Kat pulau tau. Dekat sangat. Dia lebih kurang 20 meter macam tu. Okey. Dekat sangat Lepas tu kau tahulah bila air bertepuk. Kan kat sana aku tak berani nak masuk Aku tak berani nak masuk. Aku tak berani. Seriously aku tak berani. So aku cakap kat dia, aku just request lah kita abandon this dive lah. Lepas tu klien pula, Nak juga. weh aku dah bayar kau lah. Nak dah bayar juga dulu ambil. dah ambil duit Aku dah bayar kau kan. Okey, tak apa. Kau ambil duit kau balik, aku nak balik sekarang. Sekarang kalau budak ni 2 orang ni mati, siapa nak jawab? In that kind of Safety lah. waters. Safety lah. Kan. Itu sekali je lah. Lepas tu aku tak jumpa klien macam tu lagi lah. Safety is number one kan. We never want to send anyone back in a body bag. For sure. Tapi yang tu in that case ambil apa ada model lah yang dua driver tu apa Tak, model? yang tu aku assignment ambil gambar tukun. Gambar tukun. Walaupun still object tapi still lah. Aduh rock. Kau berani kat lah, aku tukar. tak berani weh. Pernah dive Langkawi. Macam ni lah nampak macam ni. Sampai sini je. Tapi dia ada time dia marvelous. Ada time. Ada time. Aku tak pernah jumpa time tu. Aku tak pernah jumpa time tu. Aku tak pernah dive, orang pegang aku all the way. Dulu aku ada D-ring, dia pegang D-ring tu all the way. Laki Dia perempuan. masuk Tu dekat, sampailah keluar. Tu dekat Langkawi. Dekat Langkawi. Aku Laki perempuan tu. dengan Madi pernah dekat Tanjung Dawai. Okey. Itu kira macam zero risk punya diving lah. Memang bila kau dive tu turun tu tangan kena lah. Baru kau rasa selamat. Kalau tak, Oh, tak pegang, benda kau tak nampak siul. Kira masa Memang dah tak tu nampak. tak pegang. Kau tahu lah Madi macam mana. Madi ni kalau kau terkena sekali 2 tu dia okey. Kali ketiga tu dah hoi. Aku takut weh. Masa kau nak ascend pakai line kan. Tarik tangan, lepas tu terpegang tangan Madi. 2 kali. Kalau tangan dia. Tak pernah jumpa lagi lah tangan orang lain selain Tak pada pernah lagi, tangan kawan-kawan aku. Kau tak ada ke? Scary, ya. Visibility teruk gila. Kau nampak diver depan sekali tengok macam air. Ini macam Aku bukan ada kawan itu lagi dengan Madi jugalah. Aku kena sebut nama dia sebab kadang-kadang dia ni pendajar aku. Baik. Kami ada assignment masa tu tak silap aku Safe Deck ke Perikanan ke baru deploy tukun baru. Okay. Tukun baru dekat Tioman. Ni tukun style macam mana tu? Tukun keyboard. Tukun keyboard. mikrasi yang ada lubang-lubang tu kan. Yang 6 meter height tu kan. Okay. Kami masa tu tak silap aku dekat Tulai. Aku tak ingat kat mana lah. Tapi tempat tu sorry bukan dekat Tulai. Dekat dengan Seribuat. Oh, Seribuat. Dekat Seribuat. Turun. Kami kira kat situ ada 6 structure dalam tu tau. Kau dah nampak diorang deploy semua. Kita tunggu air settle kau turun lah. So kita masa tu based on buoy. Sebab siap structure ada buoy kan. Jadi kau tengok pada atas, okay buoy sini, okay, aku boleh lepas. 3 structure aku boleh sekali jalan. Pun turun. Visibility hancur. Okay, vis hancur tu okay lagi. Lepas tu Madi ni punya pedajal. Bila sampai structure ketiga, aku assume yang benda tu dekat. Yang Mamat ni dia nampak dulu. Dia pergi, kau tahu tak? Dia pergi kat situ, aku nampak pada belakang tau. Madi menghala ke sana.
Lepas tu tak macam mana tak, dia punya feeling punya laju. Lepas tu dia hilang. Dia hilang Dia menyorok. hilang, aku jalan-jalan aku tak nampak apa benda. Aku fin lagi. And then 4 or 5 kicks aku tunggu, tak nampak lagi. Tu dah sikit goyang lah kan. Lepas tu aku fin lagi. Ni ke depan langsung tak nampak apa benda siapa. Aku dah takut dah. Mampus. Lepas tu aku nak tengok belakang kan. Tak nampak apa dah. Kau tak nampak benda juga? Aku tak ambil direction. Tak ambil bearing. Aku tak ambil bearing. Wah, dah macam tu dah kan. Alamak. Aku pusing balik, aku baru 1-2 kick. Lepas tu Madi tu datang dari belakang, ketuk aku. Gampang, lepas tu gelak. Takut. Kena berdajal. Gampang. Oh, Dia itu boleh menyorok belakang structure tu. Tu cuak lah tu. Berhenti jantung Tapi je. serius, cuak. Kedalaman berapa tu? Itu tak dalam kot. Oh, Lebih tak dalam kurang, lah. Tapi base sana teruk lah. So itu human punya factor lah. Tak adalah factor lain kan. Tak adalah. Yang mistik-mistik tak adalah. Tapi Seriously, kau tak pernah? Tak pernah. Kadang-kadang aku ada juga yang buat aku takut ni kan mulut aku sendiri. Sebab ada satu assignment kami buat dekat Pulau 5 Johor. Okey. Okay, aku atas bot tu borak-borak dengan boatman. Masa tu Jakun tak pernah tengok orang tangkap ikan bilis. Okay. So bot dia besar kan. Kau pun macam excited. Oh lama besar. Tanya brother tu, bang ni bot apa? Dia cakap ikan bilis. Okay. Ikan sini ada ikan apa bang? Lepas tu dia boleh cakap tak, sini tu hari minggu lepas orang nampak tiger shark. Oh, aduh ya aku dah itulah bodoh kan dia tanya. Aku nak cakap ada 5 orang lagi member aku dengan Madi semua. Aku tak berani nak cakap apa, aku senyap je. Jadi sampai sana turun lah. Tapi aku seorang je lah takut. Aku rasa kot. Sebab aku tak cakap kat diorang. Aku yang takut seorang-seorang. Sepatutnya kena bagi tahu at least semua orang takut. Oi, gila. Tak ada. Nanti kan potong steam kan. Kau nak pergi kerja. Lepas tu tiba-tiba ada mamat cakap, ada tiger shark. Minggu lepas ada tiger shark kat sini. Aduh. Hui, mengacau emosi weh. Oh, Tiger betul. shark man. Dia high ranking tu. Perut labuh, bull shark. Tapi ada sekali aku sighting dekat Middle Rock. Tapi jauh lah. Cuma naik lagi. Johor side lah. Middle Rock kan sebelah Singapura kan. Oh, okey. Sebelah Batu Putih. Oh, sebelah Batu Putih. Tempat tu jahat weh. Ada. Ikan ada. Tak ada, air dia jahat. Air dia jahat. Air dia jahat. Apa? Arus Jangan kuat tiba-tiba ke? tiger keluar. Tak ada lah. Aku tiger tu sebab nampak jauh. Jadi aku tak risau sangat. Aku lagi risau masa nak turun tu. Sebab dia punya surface current lain, mid water lain. Dekat bawah pun lain. Dia macam Challenging gila lah. challenging Memang tu lah. yang challenging Actually, tu. kau kena turun ikut buoy. Kan? Bila kau sampai buoy tu, as kau descend, pegang line tau. Aku, at my age, aku rasa aku tak ada kudrat lah nak fin down. Seriously. Free descent lah. Kau tak, Negative entry lah. Tak ada negative entry pun. Tapi as kau descend tu, Nak kick. tarik-tarik tu. Oh, tarik tali. Kaki kau kat atas weh. Oh, different tau. So Memang kalau kuat kita tu. kalau kita descend at normal water, kau descend, badan kau basically kau boleh vertical. Ni tak boleh lah. This current, kaki kau naik atas tu. Kau dengan kamera lagi. Sebelah. Drag lah, dragging lah. Oh, gila. Lepas tu sampai mid water, dia tolak lagi sana pula. Tapi dengan dorang aku belajar satu benda yang menarik. Dia punya tools, dorang tak ada reef hook. Dia pakai roller tempat cat tu kan. Tak weh, benda tu kelakar weh. Mula-mula aku nampak kan macam dorang ni pakai Cangkup. roller kan. Sekejap. Cangkup. Dia pakai tu. Ada lanyat. Dia ada buat sendiri. Kau cakap kita punya saintis ni memang intelligent. Tu sebab dorang saintis. Aku rasa boleh pakai dekat Tango. Kena tukar limo ke apa. Arus tengah-tengah gila. Tak, aku tiba-tiba ada idea boleh buat tank banger yang kan yang panjang tu, lepas tu yang kecil, kepala dia kecil itu. Roller kecil lah. Dia ada macam-macam Aku dah pakai saiz dua, kan. weh. Kalau roller besar dia panjang ni, kalau roller kecil dia panjang ni kan. So aku dapat yang panjang. Orang nak beli. Cuma kau nak Pointer. descent tu, masa kau nak entry tu kelang kabut sikit lah. Idea tu. Menarik tu idea. Tapi diorang memang bijak. Semua orang pakai itu. Aku macam wah. Dahsyatnya. Sebab nak beli Orang drift tu bayar mahal kan? mahal beli pointer. Pointer satu berapa Pointer drift. sekarang? RM5, RM3 kot. Tak, pointer berapa satu? Kami beli Yang- dekat RM15. Kami beli kat 20. Mr. DIY. Mana dua? Sekarang dah 30 tau. Sebab drift hook kau nak beli mahal. That means ada good idea tu.
Tapi ada yang patah jugalah. Kan aku rasa handle dia mungkin tak boleh tahan lama kan. Tapi with that amount of money aku rasa nothing to lose what. Oh, 3 year bang. Tohok tepi je lah kalau patah. Kau nak against current katakan dia dah bagi quadrant. So kau kena go that way kan. So you have to go that way. Yelah, sebab bila underwater nak pegang kamera lagi kan, dengan kudrat yang ada, nak kena fight current. Aku ada hook tu selamat senang kerja. Okay. Talking about hazards underwater kan. Yang ni memang dive pro, kau level macam mana, berapa tahun kau dah diving pun kan. Dia ada satu makhluk ni kan, memang dia macam kau cakap yang macam masalah sikit lah. Dia macam gampang sikit lain. Dia boleh langgar kamera, kalau dia langgar dompok kau pecah tau. Kau tak pernah kena dengan triggerfish. Terkena sarang dia ke. Mungkin nasib aku baik. Aku pernah kena, tapi nasib baik dia tak sampai dekat lah. Tapi masa macam nak terkencing enggak lari. Masa tu first experience aku dengan triggerfish ni dekat layang-layang. Oh, shoot layang. Masa shoot layang. Masa tu kami buat dokumentari pasal postbox. Deepest postbox. So aku dengan Madi kat lah. Mandi lagi. Masa tu aku baru lagi. Hand signal pun aku macam fasih tak fasih kan. Layang-layang ni. Layang-layang ni. Guide dah tunjuk macam ni. Oh, shoot gambar. Tak. Ni seorang lagi. Okay bos. Dengan lajunya aku pergi dekat dia. Zah. Dengan confident dia. Zah. Lepas tu dia duduk sini. Aku apa benda Mamat ni kan, tunjuk apa benda lah. Aku nampak dia tunjuk tapi aku tak tahu apa benda tu. So dengan confident lah, kau pergi dekat. Satu datang. Zah. Triggerfish. Menggelupur lagi. Tapi Mamat tu lah, siapa? Richie. Dia instructor dekat Layang-Layang Resort kan. Tu dia ada layan triggerfish tu. Aku belah. Tu lah. So triggerfish ni ataupun nama jebong karang ni, kebanyakan majority diver akan takut lah benda ni. Dia lagi ganas daripada jerung kan, shark kan. And dia lagi nakal pada setan. Dia kalau orang kampung Tioman lah contoh, orang kampung Tioman panggil ikan ayam. Ikan ayam. Aku jumpa dekat perhentian dekat bawah JT dekat PRR tu kan. Ada satu besar tu. Walaupun dia tak nesting tapi aku takut juga dengan dia. Masa tu dia tak ada telur aku rasa, tapi dia cuba just sebab bila jalan kan. Bila tak ada telur tu dia nampak kita dia lari kan. Dia okey je, tak kacau orang pun. Tak, dia actually after certain period of time kan, kau dah diving, kau dah ada experience sikit kan. Based on talks lah dengan ada experience diver, kita conclude Nathan ni bila air sejuk dia okey sikit, dan yang panas dia lain sikit. Dia sama macam kita. Musim panas kau janganlah lintas depan kereta aku. Okay, tadi back to layang-layang kan. Pernah turun layang-layang best. Rod pernah turun dengan layang-layang kan? Satu dive. Tiga dive. Best. Masa turun layang-layang tu, your first time kan? Best ke tak layang-layang? Kau tanya first time ke ataupun kau tanya overall dive? Overall dive. Overall dive memang best. Tapi first time memang aku takut. Dalam weh. Sebab dia wall dive kan? Masa aku tak ingat apa nama site tu, yang wall dive tu kan. Bodoh juga lah. Masa turun tu mula kau layan wall. After a while aku dah rasa macam macam boring lah layan wall kan. Aku nak layan blue. Tengok kan. Layan blue. Kau sorang-sorang. Lepas tu dah lama aku rasa perut aku panas. Lepas tu muka aku dah start panas. Tu telinga pun dah start panas kan. Ini tak boleh ni. Cakap macam mana nak buat aku. Lepas tu aku bagi tahu member aku, Syed. Syed lah. Begitu Syed. Aku cakap kat dia, aku ada problem. Perut ada problem. Dia tengok aku kan. Dia ambil aku tarik letak balik dekat wall. Tunjuk ni. Tengok ni. Tu turun. Masa dekat yang layang tu shoot untuk apa tu? Tadi post box tu. That mean post box tu dekat kedalaman berapa meter? 40. 40. Exactly 40. Yeah. Tapi kalau kau flat on your stomach, 41. 41. Aku mandi dengan Syed masa tu. Tempat tu menarik lah. Best tu. Pengalaman yang tak dapat dilupakan lah kot. Layang-layang power. Layang-layang kot. Sebab sekarang dah tak buka dah layang-layang untuk diving.
Boleh pergi lah. Tapi Maksud kena pergi aku dengan kat sana ada juga. Aku sebenarnya bukan Madi ni tak adalah niat nak kenakan aku. Masa tu hari angin kuat siul, choppy. So kena zero entry. Aku ni masa tu aku anggap diri aku masih baru lagi dah. Dan aku sebenarnya aku kena declare kat orang, aku ni seorang diver yang penakut. Aku takut sebenarnya. Takut without the camera ke? Takut? Aku memang takut. Aku memang always ada fear. Every time aku dive, aku memang ada fear. Oh, that's Overthink good. ke, overthinker? That's check and Aku balance tak tu. overthink. Oh. No, that's check and balance tu. Takut je. Tapi aku memang ada takut. Dulu masa the early days, masa aku dive kan, aku always the last one to enter. Oh, okay. Actually ramai orang perasan lah. Tapi yang this time around dekat layang-layang ni aku kena, air tengah baiknya bertepuk. Lepas tu Madi bagi instruction, zero entry, tunggu aku dekat 10 meter. Tapi sebab jantan macho. Tunggu dulu lah. Turun dulu sampai bawah. Ya Allah, I think that was the longest 5 minutes kot. Sorang-sorang tu. Sebab aku tak pernah pergi tempat tu. Unless kau pergi tempat yang kau dah familiar, kau tak kisah. Kau tahu the surroundings kan. Yep, apa betul. dekat situ kan. Ini kau tunggu kat tengah tu 10 meter, tunggu orang tak turun. Ui, menyumpah weh dalam air. Menyumpah? Lepas tu bila kau nampak orang turun, baru kau rasa lega lah. Selamat sikit lah. Tapi serius. Banyak tempat yang shoot kan. Mana yang paling best? Basically you cannot forget lah. Itu yang paling terbaik Paling terbaik lah. Dekat Malaysia lah. Mana-mana? Indon tak boleh nak masuk lah sebab Indon shoot makro kan. Sama je. Bagi aku layang-layang dengan apa ni, Brolok. Oh, Brolok. Brolok. Brolok Tapi tu memang best. dia ada season dia tu kan. Dia ada time frame. Window kau betul-betul kecil lah. Kau nak dive Brolok. Aku rasa dekat Pantai Timur lah. Bagi aku lah aku mungkin tak habis explore Pantai Timur. Tapi bagi aku the most tempat yang boleh kau ambil gambar yang berbaloi with a lot of colours, Brolok. Brolok Pasal is dia the macam place. untouched sikit kan. Sebab jarang orang pergi kan. Because kita punya waters, kau pergi mana-mana pun kau you get to see brown. Grey, brown. So it's not easy for you to get orange. Kan? Dekat Brolok, satu batu tu kau bagi semua at least 3-4 colour dah ada. So automatically gambar kau mesti cun. Tapi cerita dia pergi Brolok kan. Cakap, boleh pergi Brolok ni? Cakap, Captain sendiri. Captain cakap macam ni, kau besar macam mana atas boat kau. Sorry, Habis. okay, let's go somewhere else. Mana kita pergi? Tetap point sudah lah. Tapi dia tengok juga. Kalau kadang-kadang kalau apa boat master tak comfortable, Kadang-kadang dia driver malas. baru. Yeah. Kan dia malas. Ha. Boleh pergi Brolok? No caps. Pergi mampu. Tapi Brolok best lah sebab dia colourful lah. Memang dia tak sama lah macam any other waters macam Indonesia kan. Dia tak boleh compare dengan diorang lah because they are at a different place kan. Different ocean. So I think kat Malaysia Brolok. That means Tenggol lah. Tenggol lah. Can say overall Tenggol lah. That means Brolok tu pun kalau you nak dive pun kena melalui Jeti Dungun kan. Tak, even dekat depan Tenggol apa tu? Alah dekat House Reef Tenggol tu kan. Even dia punya coral pun lawa. Tetap point, tetap point. Tetap point lah nama dia. Tetap point. Tetap Yang point tu, ada sunset. Yang table coral dia semua bulat-bulat lolong, lagi. ikan lolong. Lolong. Duk main-main. It comes in thousands. Itu pun kadang-kadang 1,000 strong. kamenggo juga tu. Lolong tu. Itu memang video shot kau best lah. Tak nampak orang tu, nampak ikan. That means okay. Nak tanya satu lagi soalan. Bila the best shot ataupun pelagic ataupun makro ke on video lah. Shot mana yang paling best? Antara contohlah ikan ke nudie branch ke ataupun you ambil frogfish ke. Benda-benda tu aku tak fancy sangat. Aku fancy school of fish. Aku suka School benda of yang fish, banyak. White picture, White big lah, picture white, lah. Big picture. not It small. tells a story lah. Betul. Bagi aku my favourite spot untuk shoot school of fish, I mean silver fish yang kecil-kecil tu kan. The best spot bagi aku until today is still Bidong.
Pulau dekat Bidong. JT. Yang benda Bidong. kecil-kecil tu. Yes. Sweepers or glassy sweepers. Ya, apa benda glass. ni. Yep. So Pulau Itu Bidong memang memang amazing. sebab macam aku sendiri kan dah lama tak dive bidong kan. Last year dapat dive bidong, pergi dekat Karah aja. Karah dengan dapat views yang cantik memang terbaik. Bidong, one thing aku perasan, aku pergi Bidong first time lepas COVID kan. Masa dia buka tu, ada satu window. Masa tu aku rasa Bidong ni power gila. Tapi recent ni orang cakap Bidong macam, I don't know, something macam dekat JT tu dah kurang. JT Horror. JT tu sebenarnya last memang paling cantik. Mana JT mana-mana, JT Bidong the best. Tapi sebab ada masa COVID tak silap kan, diorang bersihkan JT tu tak? Aku rasa bukan sebab tu lah. Aku rasa sebab ever since diorang commercialize kan tempat tu. Means bukan commercialize kan. Dia dah start famous, dia dah start attract crowd datang. Ya, pasal banyak day tripping kan. Bukan nak salahkan snorkelers. Tapi because of them lah actually kita punya Sifen semua hancur Sifen dekat tiang tu besar-besar. Besar-besar betul. Dia konsep dia apa? Aku tolong ikhlas. Dia terima kasih pun tak. Tak ada betul. Kita tourism kena balance up bro. Kan we need the money of course, but you take care of it lah. Kan. You don't give me shit lah. Sebab Bidong masih belum diwartakan lagi kan. Aku tak dah kot. Dah ada warta. Bukan? Rasanya tak. Not yet dah. Tak lagi sebab tak Bukan ada Taman Laut. tak ada buy. Oh belum. Taman Laut belum lagi. Sebab kalau dia Taman Laut dia kena ada Jabatan Perikanan. Betul. Sebab sekarang ni Bidong under UMT. Tak, partly satu beach je. Satu beach je. Tu sebab apa ni poachers pun ramai kat situ. Oh ya. Poachers kami jumpa Coral poachers. No. Orang tembak ikan. Dia mainkan. No comment. No comment. Sama-sama. Aduh. Okay. Ada soalan lagi? Tak, aku tak nak Haikal tanya. Dia banyak sangat tanya. Asyik dia. Lepas ni saya ada banyak soalan. Ada? Aku still curious tau. Aku tak puas hati je cakap. Especially Bidong kan. Bidong itself. Yang underwater kita faham lawa. Top side ni. The history of Bidong ni kan panjang boh. Dia bloody dia blood history True. Takkan kau tak kena kacau, aku tak puas hati lah. Iman kau tebal betul. Nampak sangat kau tak puas hati dia tak pernah kena kacau. Tak pasal Hantu takut kan dia. Side track sikit kan. Sebelum kenal dia diving pun dia tak tanya aku. Padahal member lama ni kan. Lama dah kenal kan. Dulu dia pergi mana-mana kan. Cerita hantu dia. Sampai aku miss maya raya kau tu. Aku balik pukul 6 pagi. Cerita dia 6 pagi yang last kali punya kes dalam 2 minggu lepas pukul 4 pagi. Pukul 4.30 aku sampai rumah. Sebab kau cakap banyak. Sebab kau cakap Aku banyak. Aku tak cakap banyak. Kau yang cakap banyak. Dengar tu. Tapi seriously aku tak pernah come across any weird situation in Bidong. Oh, interesting. Tapi masa kan pernah buat dokumentari kan. Dokumentari that means dekat ni land lah, bukan underwater kan. Okay. Dekat hutan-hutan tu pun sama juga? Tak pernah? Dia okay. Kalau daripada segi hutan ni aku punya experience is that kadang-kadang kalau kau jalan dalam hutan dia suka cuit telinga kau. Alamak. Kan. Lepas tu aku tengah buat dokumentari pasal title dia Mushirama. Mushirama ni sebab insect lover, orang Jepun datang Malaysia dia nak shoot insect. So kami pergi ramai-ramai. Kami dengan bawa Yasin semua dalam poket. Yasin bawa Yasin. Pandai hang Kita bawa Melayu Yasin. Islam. Kita bawa Yasin. Kan? Pergi trekking dalam hutan dekat tapar Batu 18 tu. Jalan-jalan lepas tu kau rasa macam ada orang cuit kau kat belakang kau. Tu aku duk cakap kat member aku, cakap, aku rasa aku peluh banyak kot sebab ulat datang dekat aku. Okay. Tapi jalan terus kan. Bercakap lah. Cakap, buat dek je bro. Lepas tu bagi lama kerap orang tu tak? Kerap. Dia cuit lagi? Lepas tu kali ni dah bukan macam ulat dah. Aku rasa macam orang pegang. Macam tu kan. Aku cakap, aku kena yelah, aku rasa macam orang pegang telinga aku kan. Tak apa, lu buat dek je. Lu buat dek je. Kau pun buat dek lah. Buat dek sampai dekat location, kita shoot apa benda semua.
Okay, masa tu kami shoot dengan Jepun. Kan, lepas tu aku curious, aku bertanya kat Jepun tu, do you feel when we are tracking to the location, do you ever feel like someone is touching you or what, or whisper to you? Tu Jepun tu dengan selamba je, no, nothing. So kami ada discussion. Kenapa hantu tu, kalaupun whatever benda tu, dia kacau orang Melayu Islam je, dia tak kacau Jepun. Member Joan bukan sampai sini. Tak ada bro, Jepun tu kan ni lah. Aku keluar masuk sama dengan dorang, berhari-hari dengan dorang, dan kami rasa benda tu, bukan aku seorang je, a few of us pun ada agak rasa. So soalan dia, kenapa Jepun ni tak rasa? Ke benda-benda ni boleh detect apa ni, nationality ke apa, kita tak tahu. Religion. Kan. Tak pun saka dia kuat bau. Saka dia kuat. Saka Joan dia mari kan cakap, Tak ada. ini lain punya jing Tak ni. ada. Kalau macam tu, kalau saka ni mungkin dia ada agama, but most of Japanese Tak. dorang apa ni kan, dia macam atheist kan. Tapi orang sentuh linga. Kalau aku pegang yang sing gini dah. Tapi ada juga aku kena dekat apa ni, tenggol. Kami Orang panjat. nak buka cerita. Kami panjat tenggol. Masa tu masih kuat lagi buat land fotografi, nak ambil tenggol pada atas tau. So nak dapatkan dia shape tu kan. Kami pergi petang, so kami nak shoot masa sunset. Okay, dapat dah shoot. So by the time kami turun dah lepas maghrib. By the time kau turun daripada batu-batu yang tegak tu, dia dah gelap. So jalan balik, track balik. Sampai dekat satu, dia ada macam Y junction gitu. Y junction ke kiri dengan kanan. So kami pun masa tu aku tak ingat siapa leader lah. Lepas tu dia kata ikut jalan ni. Aku pun ikut. Jalan. After one, not more than 1 minute. Sebab aku tahu masa kami nak pergi tu, ada satu pokok tumbang tau. So everybody kena panjat pokok tu. Tapi bila jalan, Mamat ni tak ada. Mana pokok ni tak ada kan. So aku cakap, kau boleh berhenti kejap tak? Sebab seingat aku, masa kita naik, kita kena panjat pokok. Yup. Kan? Tapi benda ni aku tak jumpa. Masa berhenti itulah tiba-tiba Dia sudah bawa lu pusing lah. tak tahu dia bau wangi. Tapi masa tu aku tak berani cakap, aku takut. Aku simpan seorang lah, takut aku. Tapi apa aku buat ialah aku tak akan jadi last man. Aku duduk kat depan. Gila kau, kalau dia peluk aku pada belakang macam mana? Kan? So, kami patah balik. Peluk Tapi dia cuma terjadi dekat in that area je. Masa aku jumpa balik, masa kami patah balik jumpa that junction, and we took the one on the right. Lepas tu dia dah hilang. So after a while tu kami jumpa that truck. Lepas tu member cakap, betul lah ni. Ini trailer. Masa tu kami main lumba-lumba. Tapi kelakar lah. Dia basically sampai bawah. Atas tenggol ni. Tenggol. Bawah tu aku masa nak turun tu, ini member aku cakap, bukan aku kena. Daripada belakang duk tolak-tolak aku. Tengah turun bukit tu kan, duk tolak. Cakap, apa hal ni? Cakap, kau relax lah. Cepat sikit. Aku turun bukit kan. Dengan aku memang tak prepare nak panjat tu pakai slipper. Turun, tolaknya. Lepas tu kami pun tergolek jatuh. Kami Kami tergolek jatuh. Bukan kami, actually ramai tergolek jatuh. Dah malam kan. Lepas tu bila kau dah, aku second last masa tu. So kau tahu lah, imagine lah, kalau kau pergi trail second last, jalan tu dah hancur kan. So memang kau prone untuk jatuh lah. So sampai bawah, nampak lampu tu baru rasa lega. Lepas tu baru dia cakap, ada orang peluk dia belakang. Aku tadi tolak kau sebab apa? Ada orang kat belakang embus. Tapi aku nasib baik aku tak nampak. Gila. Aduh, pengalaman tu. Okay. So, rapid fire questions. Okay. What is the best camera? There is no such thing as a best camera bagi aku. Okay, betul. This is the real photographer. Because, Okay, elaborate sikit. because whatever camera that you have, you don't know how to shoot. I mean, it's simple as that. You give shit. Simple as that. You don't know your camera, you don't understand what your camera, and you don't understand apa yang kau nak bagi. So as good as tak payahlah. Power. Betul. Memang pro. Kau bagi orang kamera apa benda pun sama je. Kalau sampah tak sampah. Kan? Macam Besar aku dulu kemaluan lah. tu, bang. Aku pernah jadi sampah kan.
Film or digital? In terms of what? Kau kena elaborate sikit sebab of course Okay, digital without any elaboration, film or digital? I prefer film. Wide angle or narrow angle? Wide. Macro or pelagic? Makro. Tadi dikata pelagic. Mana aku Tak, dia cakap ikan ramai-ramai. Ikut 9. Ataupun ada orang tweet tadi. Nikon or Sony? Tiba-tiba lah Nikon. Tiba-tiba. Given a choice, Nikon. Video or foto? Actually, aku tak boleh pilih dua-dua ke? Dia suka dulu. Kalau boleh satu? Kalau pilih Satu je? Satu. Susah nak buat. Susah nak cakap. Sebab dua-dua aku dia ada kegairahan dia sendiri lah. Sebab motion, bila kau buat motion tu, bila kau shoot, kau nak audience kau appreciate benda tu, which is hard to get. Ada tak bila korang shoot video, tiba-tiba shot kau lawa tak? Ada tak? Tak ada. Tak pernah. Betul tak? So macam mana kau nak self reward diri kau? Tak ada, betul. Whatever apa yang kita buat, Lama dia fikir. kan? Ada bang, ada saya ada. Ada bang, ada. Tak ada, kita put aside audience. Even though among us DOPs, kalau dia nampak, diorang akan, kalau dia cakap shot kau lawa, it's very hard to get. Tapi kalau gambar tu kita, because kau punya audience lagi besar, audience kau lagi besar, dan dia kata gambar kau lawa, bukan nak poyo sebenarnya. Actually dia self rewarding lah. You feel good and then you will do more. Bila orang acknowledge kau punya work, kan, then you know that is the reward. Bukan kita nak duit, kita tak nak duit. Kita nak acknowledgement. Acknowledgement tu doesn't mean yang kita ni poyo, but this acknowledgement is the one that actually drive you to do more or even better. Motivates you lah. Yeah. Betul. Favorite diving destination? Driving destination Tak kisahlah wide ke makro ke, your favourite. Kalau boleh pilih satu, nak pergi bulan 6 ni, let's say, mana? Aku tak ada preference Macam Rod nak bagi free trip kan ni. Tu lah. Tak ada lah. Aku okay. Dia macam nak bayang-bayang kalau- dia nak pergi mana bulan 6. Aku kalau dive bila aku pergi menyelam, basically what I'm looking for is not the dive. Basically is the company. Orang yang datang dengan aku, apa yang aku buat, apa yang aku gelak dekat situ. Kan? Apa yang aku gelak kat situ. Macam biasa Moment lah. So one thing about diving yang aku rasa seronok ialah every single dive, bila kita naik ada benda kita nak gelak. Kan? Biasa kita gelap mana bidong kan. Kadang-kadang even dive pro pun terperanjat kan, sebab ada satu kes aku tak ingat siapa lah, dia enter lepas tu dia melompat balik naik boat kan, kelang kabut kan, rupanya octopus kena balik kaki dia ingat ada ikan datang gigit. Tu benda tu macam tu yang aku look forward. Memang kena bahan habis lah tu, brother. Oh best. Aku pun pernah back roll atas boat. Macam mana tu bang? Aku tak boleh nak brain. Kau back row macam mana? Masa tu kan ada Simon. Tank, kau dah organize dah tank tu. Okay, kita dah pakai, aku dah gear up dah ni. Nak pergi lah. Aku jalan-jalan, aku tergelincir, berdebu dengan tank-tank sekali aku tergolek atas boat tu. Kena gong macam tu. Tapi sebabkan macho, aku bangun balik. Besar tak kemaluan masa tu bang? Abang ada buat ni ke? Ada buat macam workshop ke, fotografi ke? Tak ada Tak ada. So memang tak ada chance lah nak dive dengan abang. Kalau siapa-siapa. Tak ada. Tapi kalau kau nak tanya, Boleh je. aku boleh je Kan? share. Aku tak mengajar tapi aku boleh share. Follow dekat IG ke apa? IG tak ada gambar. IG aku rasa banyak gambar burung lah. Dia suka ambil gambar burung. Burung apa tu? Bukan burung dia lah kan. I think okay lah, that's it lah. It's been 1 hour plus of
Oh, macam-macam kan Kan? aku belajar hari ni. Very informative Walaupun banyak ambil video, tapi aku rasa from kita sembang ni pun banyak macam-macam belajar macam. Tapi aku takkan beli takkan beli filem sorry abang. Dah start balik tu lah. Sekarang ni kau nak shoot filem bangsawan weh, satu roll dapat RM40. Tu dia. Tu no way lah. RM40 dapat 30 36. 1,600. Betul kau nak hantar lab lagi. Hantar lab maybe lah RM40 lagi kot. Bangsa Dia pasal Kodak buat balik kan. Kodak ya, dia akan dia akan buat balik aku kan, tak tahu what they trying to do, but they already lost position kan. Yup. Tapi they trying to make a comeback, so aku tak tahu whether is it really Kodak or someone else. Kita tak tahu. Tapi good idea lah. Anyway bang, thank you very much for coming to Scuba Thank you. sedikit. Thank you very Sembang pengalaman seram dan tak seram. Very good learning lah, especially for me lah. Banyak belajar malam ni, boleh sembang je. And I think to those yang tak subscribe, tak like lagi kita punya video ni, please like and subscribe. Yup. In order for us to make more contents, more podcasts for you guys in the future insyaAllah. And ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada kot? Tak ada. Okay, so I'm Rod, Haikal, Han, and this is Abang Jipang, and this is Scuba Syndicate. Goodbye.